Assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, kita nak kongsi prosedur untuk tukar hak milik. Tukar hak milik untuk orang yang telah meninggal dunia. Okey, untuk tukar hak milik untuk orang yang telah meninggal dunia ni, yang pertama, jika ada wasiat dari pusaka, tukar hak milik boleh dibuat dengan syarat kenderaan kereta masuk puspakom terlebih dahulu. Selesai puspakom, pergi ke JPJ dan tukar hak milik. Untuk nombor satu ni, jika kenderaan tu ada pusaka, maknanya si mati ada buat wasiat. Okey, bila dah ada buat wasiat, kenderaan masuk je terus ke dalam puspakom, dan selesai je puspakom, keluar pergi JPJ, beli insurans dan boleh daftar kenderaan atas pemilik baru. Insurans hendaklah beli atas nama pemilik baru. Okey, untuk yang kedua, jika tiada pusaka, waris hendaklah pergi ke Amanah Raya untuk buat pembahagian harta. Dan kemudian kereta pun kena masuk puspakom. Selesai puspakom, pergi JPJ untuk buat pindah hak milik. Sama, insurans pun nanti kena beli atas pemilik baru. Ini untuk kereta. Untuk motor tak perlu pergi puspakom. Kereta hendak ke puspakom hendaklah melalui towing untuk selamat. Tak boleh bawa kenderaan atas jalan tanpa ada rotek dan insurans. Ini untuk keselamatan kita dan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Semoga info ni bermanfaat dan boleh kongsi-kongsi. Terima kasih.